Adakah Ustaz benda yang teknologi moden tak boleh kesan Ustaz? Ruh ada di mana ruh? Di tangan kah? Di lutut kah? Di kepala kah? Di leher kah? Di kaki kah ruh itu? Allahu Akbar. Kita tak dapat melihat para malaikat mata kita. Teknologi moden tak boleh tunjuk malaikat di mana, ada di mana, berapa orang tak boleh tunjuk. Allah boleh melihat perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang terbatas penglihatan manusia. Itu penglihatan kita. Saya baca sekali lagi definisi melihat bagi Allah, iaitu satu sifat yang wujud pada zat Allah, yang dengan sifat itu Allah melihat dengan nyata tanpa terlindung akan segala perkara yang wujud, iaitu makhluk. Semua makhluk lah kan, malaikat ke, roh ke, angin ke, udara ke, kan, benda yang jauh ke, yang dekat terselindung ke, di bawah bumi, di atas langit, semua dilihat oleh Allah SWT. Jadi apa hukum sifat ini? Wajib bagi Allah melihat, bersifat dengan basar, melihat, dan mustahil atas Allah bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan melihat. Apa sifat yang berlawanan dengan melihat? Ama, iaitu buta. Apa dalil daripada Quran bahawa Allah itu bersifat dengan melihat? Jom belajar ilmu agama. Semua rakaman secara digital lengkap. Daftar sekarang di haidin.com.